Kalah beza lepas ni, Saga MC3 baru dah tak kuat makan minyak. Spek berbaloi untuk yang baru nak mulakan family dengan harga bawah RM50,000 je. Proton Saga MC3 tahun 2026 nanti akan datang dengan pelbagai ciri teknologi baru, interior design yang lebih moden, serta safety feature dan enjin lebih power daripada model sebelum ni. Ada 3 variant yang anda boleh pilih, iaitu variant standard dan eksekutif dengan enjin IGT 1.5 liter, 4-speed automatic, dan variant premium dengan enjin IGT 1.5 liter, transmisi CVT. Variant premium paling jimat minyak. Fuel consumption hanya 4.9 liter je setiap 100 km. Lagi 2 variant pula, fuel consumption 5.1 liter setiap 100 km. Compare dengan fuel consumption beza, kira standing dah tu. Kalau ada anak, mungkin boleh consider variant premium sebab ada safety feature ADAS dan 6 airbag. Trunk pun cukup besar untuk letak stroller baby. Cuma, kena betul-betul tahu cara jaga CVT. Sebab modal besar juga nak bela tu. Saga MC3 pun tak payah tukar timing belt dengan power steering fluid. Jadi, maintenance lagi murah daripada sebelum ni. So, apa pendapat anda? Saga MC3 ni layak tak jadi pesaing kereta keluarga kecil dalam pasaran? Kami share info best macam ni setiap hari. Follow X1.my kalau tak nak terlepas.